Tak ada idea nak masak apa hari ni. Jom kita buat singgang sotong. Macam biasa, bahan-bahan Pak Long dah sediakan dekat bahagian caption. Menu ni sesuai sangat, especially untuk siapa-siapa yang on diet, nak kurangkan pengambilan minyak. Resepi yang sangat mudah, ringkas dan yang pastinya kena sedap. Potong sotong ni ikut suka, nak potong bulat ke, tiga segi ke, serong, nak terjun terus masuk kuali, tak payah potong, ikut suka. Mula je masak, terus masukkan bahan-bahan seperti berikut. Dah mendidih baru masukkan tomato, bendi, bawang holland, perasakan dengan garam dan akhir sekali masukkan sotong. Kejap je, dalam 2 minit macam tu, terus tutup api. Dah siap singgang sotong kita. Ada juga orang panggil nama lauk ni sotong katok serai. Ikut sukalah, yang pasti rasa dia memang tak tahulah Pak Long nak habaq lagu mana. Kan Pak Long? Korang nak rasa?